Kita pergi gym untuk nampak badan kita kemas supaya orang jadi takut nak mainkan kita. Adakah haram? Tak haram. Pasal kita bukan tambah. Yang haram ni kita tambah dalam badan kita benda-benda yang luaran, atau kita makan suatu perkara yang pelik-pelik. Nah, itu tak boleh. Tapi kalau kita atas nama menjaga makan, kita minum susu, makan telur dan sebagainya, kemudian kita buatkan senaman-senaman yang tertentu, mengikut aturan tertentu, badan kita akan jadi tak, hukumnya halus. Sebab badan kita ni, bila kita buat kerja berat, dia akan jadi keras, molek. Faham? Semua manusia lagu tu. Nah, kita main tenis, tangan kita akan jadi besar. Adakah haram? Tak. Nah, yang haram tu dia nak lebih macam bubuk implan, suntik dan sebagainya. Itu haram. Okey? Tapi dah badan besar jadi haram pula, pakai luar pendek pula. Ini pendek saja. Pendek badan, tunjuk atas petah. Itu haram kerana menunjukkan aurat. Bekas pendek kan tak boleh. Auratul rajuli baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut. Ini pendek kecil. Wah. Pendek tu kalau pakai kelembun bau. Faham tak? Kan awak kan? Dulu kan hukum Allah.